guys, apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Minat itu je bas, itu cerita. Dah lama Yop tak guna tagline tu. So hari ini 19 Julai 2026 ada program dan juga event besar di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah. Jadi dia dapat info semalam ada 25 something bas yang akan hadir dari seluruh Malaysia Dan ini dia salah sebuah bas yang hadir pada hari ini daripada negeri Pahang Darul Makmur. So jom kita terus review bas Astana Hamra yang berada di belakang Yop sekarang guys. So tapi sebelum tu, yang belum subscribe boleh subscribe channel YouTube Legacy Bus Malaysia. Boleh follow Yop di TikTok dengan nama Legacy Bus Malaysia, dan boleh follow Yop di muka buku atau Facebook page yang bernama Mr. Bus Yop DM. Let's go guys. Pertama sekali kita review dulu bahagian belakang untuk bas WA2259R ini. Tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di bahagian atas. So Astana Hamra ada email, ada nombor telefon. Sesiapa yang nak menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh Astana Hamra boleh hubungi nombor telefon yang tertera 0179389570 atau 0134805239. Ataupun malu nak telefon tapi lambatlah feedbacknya kan, boleh hantar dekat tu email yang tertera astanahamratraveltour@gmail.com. So bas ini tak silap kalau dengar kan bunyi menggunakan chassis UDJA 452 rasanya. So WA2259R bas yang dibuat oleh Pioneer Coach Builder. So selesai kita tengok bahagian belakang, kita tengok bahagian CC pula. Memang syok duduk bawah pokok ni, rendang je, gedup je. Kereta pun tak banyak jalan ni. So inilah corak yang ada pada bahagian CC. So tulisan bas persiaran. Baru perasan tayar dia dengan rim kilat tu. Tak kilat tak kawan macam tu. So inilah corak yang ada pada bahagian badan bas Astana Hamra yang membawa 44 penumpang pada satu masa. Okey, yang ni wajah keseluruhan untuk bahagian muka hadapan dan juga sisi untuk bas Astana Hamra. So baru perasan ada bendera 3 negara. So bas ini sudah tentunya boleh digunakan untuk merentas sempadan negara daripada dari Malaysia ke Singapura ataupun dari Malaysia ke negara Thailand. So kita beralih ke bahagian muka hadapan untuk model yang orang kata tak lapuk di zaman, iaitu Dragers 2, bas yang dibuat oleh Pioneer Coach Builder. So bahagian mata bertentang mata untuk WA2259R. Memang sangat garang sesuai dengan nama dia, dengan nama gelaran dia, Dragers 2. Dan inilah muka hadapan ataupun muka penuh untuk bas Astana Hamra. Ada tu stiker tu, anak Pahang, pilot darat Pahang official. Okay guys, jom kita masuk bahagian dalaman. Kita dah selesai kita tengok review bahagian luaran kita terus masuk ke bahagian dalaman. Kita tengok apa yang ada untuk bas yang dibuat oleh Pioneer Coach Builder ini. So tu dia, macam Yop cakap tadi, UDJA 450 ke 452? 452. Kita tengok. Inilah bahagian dalaman untuk bas ini. Sorry lah kalau ada barang-barang ni, biasalah tengah jalan rombongan. So bagi mengelakkan orang kata ada problem, kita review daripada kejauhan sahaja. Yang penting kita nampak susunan seat 2 tambah 2 dalam bas ini. Seat yang sangat selesa dibuat oleh Orion. So seat berwarna coklat dan mempunyai corak di bahagian tengah dan mempunyai headrest berwarna hitam. So dalam bas ini dia ada lagi kompartmen bahagian atas, cuma dia tidak bertutup lah, tapi dia mempunyai tempat penahan. InsyaAllah kalau letak dia akan tahan dan barang takkan jatuh ke bahagian bawah. So sepintas lalu, inilah dia bahagian dalaman untuk bas Dragers 2, bas yang dimiliki oleh Astana Hamra. Roda berputar tak pernah berhenti. Setiap bas ada kisahnya. Bawa kenangan, bawa memori. Dari KL sampai ke negeri Perak. Roda berpusing setiap hari. Dunia bas kita kongsi. Ini minat bukan mimpi. Start engine bunyi padu. Review semua tak kira jenis. Dari lama sampai yang baru.
itu jiwa, bas itu cerita dari dulu sampai selama